Tak maaf lah, IMAX 7 aku tak settle lagi. Okay. Dengan servis. So kita try IMAX 5. Kita dah IMAX 5 Boleh. Kalau kita sampai, kita automatic buka. Okay, sebab kunci dia memang dekat dengan kita. Okay. Alright. So macam biasalah kalau tengok kunci dia simple je. Okay, ada buka, lock dengan unlock. So kalau nak unlock, tekan je lah unlock. So buka kunci. Masuk. Kita cuba lagi sekali guys, IMAX 5. Oh, dia terbuka ni aircon. Ya. EV kereta, once kunci tu dah dekat dengan kita, dia akan terus on semua. Daripada aircon lah, apalah. Cumanya kita terus nak jalan je. Lagi jauh lah dia pergi. Sebab kalau premium, range dia maksimum boleh pergi dalam 300 lebih. So macam sekarang kau boleh tengok kat cermin tu, ada 293 kilo. 293 kilo. So maknanya kau boleh jalan jauh lagi lah. So macam kereta ni, katakanlah kau nak adjust aircon, dia lebih kurang sama sahaja macam X50 ke apa kan. Kat sini ada on, ni on off ni biasalah kau nak off aircon. So ni automatic aircon. Okay, so macam ni adjust speed semua kat skrin lah. Sama saja macam X50, skrin dia pun lebih kurang besar sama. Lepas tu kalau nak adjust aircon, semua dekat skrin sahaja. Okay, so kalau kita nak jalan, contohnya kat sini kita ada tombol lah. Sama juga dengan IMAX 7. IMAX 7 pun ada tombol, tapi IMAX 7 ni lebih kepada konti sikit. Tombol dia kat sebelah steering, sebelah sini lah. Macam tapi kalau untuk IMAX 5, kita pakai sini lah. Okay. Faham. So ni dia dah boleh terus jalan ke apa ni? Okay, kita tengok dekat skrin. Masih lagi parking. Okay. Betul. So mana kita kena adjust lah. Ambil biasa, pergi ke B. Oh, maksudnya dia tak ada push start button lah? Tak ada. Untuk kereta IMAX 7 ke IMAX 5 ke, dia memang tak ada push start button. So maknanya dia memang ready to go. Kita tengok. Kasih bel. Dah adjust seat, selesa. Selesa. So dia dah di jalan macam biasa ya. Jalan sos. Tak ada tekan brake apa semua. Tak ada. Okey. Ini colour apa ni Man? Ini colour cream. Kita keluar? Keluar, betul. Keluar je. Keluar, lepas tu limpit ke kanan. IMAX 5 ni comel tau sebenarnya. Betul. Tapi kan yang mana para gadis yang nak pakai kereta EV, saya suggest korang pakai IMAX 5. Ini memang kalau city driving memang sedap lah pakai. Ya, betul. City driving memang sedap. Betul. Ambil kanan terus. So korang boleh tengok lah skrin dia function ke tak function. Dia ada 360 camera. So korang boleh tengok, dia boleh monitor korang punya ni. Ni masuk kanan. Betul, masuk kanan. So kita tak boleh nak test lagi acceleration dia kat sini tau. Nanti saya akan bawa ke mana kita nak test acceleration dia. Ni kita feel. Ni kira ada auto hold juga kan? Ada. Okay, dia dah auto hold. EV jangan risau, EV ada auto hold. Okay, korang tak payah nak pening-pening kepala. Jadi tinggal tekan sikit je, dia dah release dah auto hold tu. Syok lah je. Ini steering dia cumanya kau akan rasa kecil sikit lah. Betul. Dia biasa macam puas hati je. Tapi kalau belakang pun luas juga tu. Nampak belakang dia tak adalah tinggi mana dia punya ni kan. Lantai dia. Lantai dia, ground dia memang cantik. Just nice orang kata. Betul. Just nice. Kau takkan rasa tinggi kan. Kau rasa macam kau bawa, nak kata MyEV pun dia besar je jalan. Nampak? So tekan sikit saja dia dah boleh pergi dah. Lain lah, memang feel dia lain lah. Bawa EV ni. Bawa EV lain feel dia. Payah pening-pening kepala nak tekan apa-apa. Tak payah. Dia punya ni memang kalau korang bawa untuk dalam bandar macam ni, santai kan? Ya. Kereta ni bagi aku memang dia santai lah. Mak poket ni kalau ni tak payah isi minyak. Cas kat rumah, lepas tu bangun tidur baru keluar. Betul. Pergi kerja. Weh, gila lah. Masuk lah. Lepas tu dia punya suspension pun just nice. Betul. Kan? Comfort, selesa.
Test bonggol ni tengok macam ni. Boleh. Lembut sangat. Dia lembut tapi dia tak terus mendap ke dalam lah. Dia macam stay lagi. Buat laju macam ni. Tekan sikit. Nampak tak? Bila kau tekan laju sikit, dia akan bagi instant torque. Sangat instant, sangat cepat. So korang tak perlu nak pening kepala lah, nak tekan macam kalau biasa orang pakai CVT. Ni kita set CVT sebab EV dah memang lain punya lain punya kategori. Tapi disebabkan EV ni dia motor dia sendiri dah memang bagi torque yang tinggi. So maknanya korang nak memotong ke, korang nak laju sikit dia akan terus bagi. Dia tak macam DCT. Kadang-kadang DCT tu pun bagus juga. DCT ni transmission tau. Dia bagus juga sebenarnya. Dia lebih elok daripada CVT Kombi Kiki. Tapi kalau ikutkan orang cakap kereta EV ni macam berat sebab bateri dia apa semua kan. Tapi tak ada rasa pun, macam normal je. Normal je. Kalau untuk EV IMAX 5 ni dia normal saja. Dia ada bateri bawah kita ni. Kalau macam kereta ni harga dia berapa? Okay, harga harga boleh tak nanti owner YouTube ni type. Saya dah lupa tau harga dia. Nanti kita sharekan harga untuk IMAX 5. Mana tahu ada gadis-gadis ke student-student yang macam budak-budak EU nak beli ke kan. Betul. Kereta ni untuk budak-budak EU macam sesuai sangat ni. Jalan je. Apa jungkit. Kalau budak you plan mana yang suka hiking ke, pergi camping ke, dia macam sama je kan buat kereta ni ICE biasa. ICE lebih kurang je, cuma dia tak ada enjin je. Tak ada enjin. Sini boleh test pick up sekejap. Test sikit. Nampak? Dia macam terus pergi. Ya, slow. Kita brake pun just nice. Dia tak adalah orang cakap tenjuk sangat Tapi IMAX 5 kalau untuk orang yang baru-baru nak kenal EV, go for it. IMAX 5 sesuai kan. Kalau korang nak bagi kat mak ayah korang yang nak pergi masjid tu boleh kan. Kalau corner macam tu pun sedap. Sedap. Boleh? Weh, puas hati ya. So traffic light tu kanan. Cukup lah. IMAX 5 pun dah cukup selesa dah sebenarnya. IMAX 5 pun dah cukup selesa. Kau nak drive santai-santai ke apa ke, IMAX 5 dah cukup dah kan? Jadi kat sana 293, ni dah 289. Kalau ikutkan tak adalah makan banyak mana pun. Banyak pun. Itu sebab tadi test speed dia je. Betul. Dia okey lah. Jadi kita naik bukit, kita tengok macam ni. Betul. Okay. Datang ni nak test IMAX 7. Betul. Plannya nak IMAX 7. Tapi IMAX 7 sebab dia tengah keluar, ada orang bawa keluar di roadshow tak silap. So terpaksalah IMAX 5 ada, kita review lah IMAX 5. Jalan je lah mana yang ada. Dia naik bukit sikit. Dia tak rasa ni pun, dia still pick up lagi. Ya, sedap lagi. Sedap lagi. Kau maintenance sebelah kiri. Sebenarnya kereta banyak ni. Ini kita banyak. Kita test hari Jumaat. Kita test hari Jumaat pula. Sebab pasal ni jalan lurus tau. Ni jalan lurus sampai ujung. Sebab tu kita nak suruh tekan je. Kereta banyak tu tak boleh nak buat apa lah. Boleh kereta orang ni. Kita test ni. Kita tak boleh nak ni sangat. Nak beria. Boleh je sebenarnya. Kita cari line clear lagi. Sebab IMAX 5 EV lah, senang cerita EV. Mana-mana EV, kalau nak speed memang dia akan bagi power. Okay, so kepada gadis-gadis di luar sana, kalau korang nak ambil IMAX ataupun nak ambil kereta EV, pakailah IMAX 5. Comel kereta dia. Kereta ni comel je. Dalam tu tengok kan ni warna apa. Comel dalam tak comel. Dalam cute-cute je. Okay. So korang tak payah nak pening-pening kepala lah, nak buat apa-apa. Tekan je. Senang je tekan macam ni. Wish. Serius geng. Ini baru IMAX 5 tau, bukan IMAX 7. Owner YouTube pun dah goyang je. Padahal S50 pun laju lagi kan. S50 dah laju dah tau. Ni terus pick up macam ni. Kanan. Kanan. Maintain kanan. Masuk showroom.
Betul guys. Menu YouTube pun dah goyang dah. Macam mana? Hati dia. Kereta ni berbaloi. Kalau korang plan nak ambil kereta EV ataupun nak gunakan dia sebagai second car, this EMAS 5 is worth it. Tu EMAS 7. Tu besar geng. Serius geng. Besar EMAS 7. EMAS 7 dah besar. Kalau EMAS 5 pun dah rasa luas macam ni. Apatah lagi EMAS 7. Tak rasa penat membuat kereta ni. Tak rasa penat pun. Owner YouTube kata tak rasa penat pun. Macam ni? Dia tengok luar macam tinggi, dalam tak rasa tinggi. Dalam tak tinggi pun. Sebab dia lower. Dapat je. Aircon pun sejuk guys. Sini betul ni. So ni tu dapat ke dia ada dapat ke sikit ni sebab macam kacau laluan sikit. Tengok, siapa yang biasa tengok 360 camera, korang boleh guna ni, manfaatkan dia. Okey. Boleh. Boleh. Tukar biasa. Maklum lah guys, biasa kita besar. Kita comel je. Kita cuma comel je. Dia punya gear knob dia comel kan. Gear knob dia pun comel je. Lepas kita ni safety tak lepas. Okay. So macam mana YouTuber? Pilih macam ni ya? Biar je. Parking je. Dah. So korang dah boleh release lah kereta. Mudah je. Memang sedap lah guys. Dia punya ni seat dia pun lembut, seat pun selesa, aircon dia pun sejuk. Dia kira macam luas lah aircon dia dari sini ke sana kan. Berarti ni EV kan. Ni bawa EV tau. EMAS 5 tau. Kita bawa tunjuk EMAS 5. EMAS 7 tak berpeluang lagi. InsyaAllah kalau ada kita sharekan lagi. Okay, kita usah-usah dulu EMAS 7 kat dalam jap. Sekejap, ulang lagi sekali. Katakanlah nak risau sangat kan, push start button tak ada, jangan risau. Bila kunci dah berjauhan daripada kereta, dia automatic lock. Okay. Comel guys, tengok. Comel lah tu EMAS 7. Ni EMAS 7. Oi, memang cantik lah. Besar pun besar. Dia pakai sport yang size apa? Ini 19. Oi, berarti Saya boleh tengok lah kalau ada terang dekat layar dah tunjuk dah size 19. Lawa besar guys dalam tu. Dalam dia besar. Untuk EMAS 7 memang besar, luas dan lebih selesa. Untuk EMAS 7. Betul, satu. Okay guys, so sampai sini je video aku. So kalau korang nak beli kereta Proton EMAS atau ICE, korang boleh jumpa Izzuan. Nanti aku akan letaklah dia punya TikTok dia ke, nombor phone dia ke.